Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin membentangkan satu tajuk yang berkenaan tentang kesedaran serta hak dan perlindungan pengguna. Okey, baik. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Hanisha Nabila Puteri binti Muhammad Nafi yang memegang nombor matrik 0231102306 dan rakan perjuangan saya terdiri daripada Syafiqah Syahira binti Syahari, seterusnya Nur Fazlana binti Muhtar dan akhir sekali Umaymah binti Muhammad Fazil. Okey, baiklah. Jadi saya akan memulakan percakapan saya dengan pengenalan. Okey, saya sebagai Hanisha Nabila Puteri akan memulakan percakapan pada hari ini. Okey, baik. Jadi saya ni mewakili kumpulan kami ingin membentangkan satu tajuk penting iaitu perlindungan pengguna dalam takaful yang merangkumi kesedaran pengguna, hak-hak mereka dan perlindungan dari sudut undang-undang. Baiklah, pertama sekali apa tu takaful? Takaful ni sejenis perlindungan insurans yang berlandaskan prinsip Islam. Ia berdasarkan konsep tolong-menolong dan saling menjamin antara peserta dan semuanya mesti mematuhi syariat lah. Tapi sayangnya, walaupun takaful ni dah lama ada kat Malaysia, ramai lagi orang yang masih belum faham sepenuhnya tentang dia. Malah masih ramai lagi orang yang memilih insurans konvensional kerana mereka tak tahu perbezaan antara kedua-duanya. Jadi kesedaran masyarakat terhadap takaful ni masih agak rendah, terutamanya dalam kalangan belia dan mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Oleh itu, sangat pentinglah untuk meningkatkan pendidikan dan promosi tentang takaful, sama ada melalui media sosial, program komuniti atau kempen kesedaran yang lebih meluas. Bila lebih ramai faham, jadi lebih mudahlah untuk mereka buat pilihan yang tepat dan selamat dari segi syariah. Okey, jadi saya akan serahkan pembentangan yang seterusnya kepada Syafiqah Syahira. Terima kasih kepada rakan saya tadi. Sekarang saya akan terangkan pula tentang hak-hak penggunaan dalam takaful. Sebagai peserta takaful, kita ada beberapa hak penting yang perlu kita tahu dan faham. Yang pertama adalah kita berhak untuk mendapatkan maklumat yang jelas dan lengkap tentang pilihan takaful yang kita sertai. Syarikat takaful perlu jelaskan semuanya daripada bayaran sumbangan, manfaat, perlindungan hingga proses tuntutan. Kedua, kita berhak untuk membuat tuntutan sekiranya berlaku musibah. Contohnya kematian, kemalangan, mengikut terma dalam sijil takaful. Yang ketiga, pengguna juga ada hak untuk dilayan secara adil dan profesional. Tak boleh ada diskriminasi atau kelewatan yang tak munasabah. Selain itu, peserta takaful juga boleh batalkan sijil dari tempoh tertentu yang biasanya dipanggil cooling off period. Dan akhir sekali, kalau ada sebarang masalah, kita boleh buat aduan. Kita boleh rujuk kepada syarikat takaful sendiri dan kalau tak selesai, boleh laporkan kepada Ombudsman for Financial Services atau Bank Negara Malaysia. Jadi penting untuk pengguna tahu hak-hak mereka agar mereka tidak mudah dipinggirkan atau dianiaya. Terima kasih kepada saudari Syafiqah. Seterusnya, saya akan terangkan tentang perlindungan dari sudut peraturan dan undang-undang dalam industri takaful. Industri takaful di Malaysia tidak beroperasi sesuka hati. Ia dapat dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia yang memastikan semua syarikat takaful mematuhi undang-undang dan piawai syariah. Undang-undang utama yang terlibat ialah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam tahun 2013 atau dikenali IFSA. Dalam akta ini, banyak perkara yang dapat dijelaskan, termasuk perlindungan terhadap pengguna, kewajipan syarikat dan peraturan tuntutan. Selain itu juga, syarikat takaful juga perlu ikut kod etika dan amalan takaful yang menekankan kejujuran, ketegasan dan keadilan. Kalau berlaku situasi syarikat takaful muflis, pengguna masih ada perlindungan melalui PIDM iaitu Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. PIDM juga boleh membantu melindungi hak dan wang peserta. Untuk aduan pula, pengguna boleh hubungi Ombudsman for Financial Services iaitu badan bebas yang
yang menyelesaikan pertikaian antara pengguna dan penyedia kewangan. Semua ini menunjukkan bahawa pengguna dalam sistem takaful sebenarnya dapat dilindungi dengan baik. Cuma mereka perlu tahu ke mana nak rujuk bila ada masalah. Jadi para peserta sebelum mendaftar mana-mana takaful, mereka perlulah membuat rujukan dengan lebih betul dan juga mengelakkan daripada terkena tipu. Itu sahaja. Baiklah, seterusnya saya akan bincangkan dan kongsikan beberapa cabaran yang dihadapi oleh pengguna takaful serta cadangan penambahbaikan untuk memperkukuhkan perlindungan mereka. Salah satu cabaran utama ialah kurangnya kefahaman dalam kalangan pengguna terhadap istilah teknikal yang digunakan dalam dokumen takaful. Contohnya istilah seperti wakalah, tabarruk, hibah dan lain-lain lagi selalu tidak dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Jadi ini menyebabkan ramai pengguna keliru dan tidak betul-betul faham apa yang mereka sertai. Selain itu juga, terdapat aduan mengenai proses tuntutan yang lambat atau ditolak tanpa penjelasan yang jelas. Keadaan ini boleh menjejaskan kepercayaan orang ramai terhadap sistem takaful. Jadi, untuk mengatasi isu-isu ini, kami mencadangkan beberapa langkah penambahbaikan. Yang pertama ialah, pihak syarikat takaful perlulah menyediakan dokumen dan penjelasan yang lebih mudah difahami menggunakan bahasa yang jelas dan mesra pengguna. Yang kedua, perlu ada lebih banyak program pendidikan dan kesedaran berkaitan takaful, terutamanya melalui sekolah, universiti dan media sosial. Yang ketiga, pastikan saluran aduan disediakan dengan cara yang mudah diakses dan efisien, supaya pengguna tahu ke mana mereka boleh mengadu jika mereka ada masalah. Jadi sebagai penutup ataupun kesimpulan daripada pembentangan ini, perlindungan terhadap pengguna adalah elemen penting dalam memastikan sistem takaful kekal diyakini dan berfungsi secara adil. Apabila pengguna faham akan hak mereka dan syarikat pula bertindak secara telus serta patuh kepada undang-undang, maka barulah takaful dapat mencapai matlamatnya sebagai sistem perlindungan berasaskan tolong-menolong yang patuh syariah. Jadi ini sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.